Hmm. Tiba-tiba benda yang memang orang bawah semua marah, sampai yang menang pun tak puas hati nak letak jawatan, lepas tu kita nak kata, oh kita kena redha. Apa benda? Admin surau, tapi kutuk PAS. Bukan kita kutuk PAS, PAS memang begitu. Kita bukan kutuk PAS, PAS memang begitu. Mana kita pernah lihat ahli-ahli dia berani tidak bersetuju dengan pimpinan? Mana dia orang tak akan berani. Sebab itu walak membabi buta itu PAS. Jadi jangan bawa budaya walak membabi buta itu dalam PKR. Tapi kalau nak bawa juga, maka kena bagi tahu dengan ahli PKR supaya senang ahli-ahli yang nak bersuara keluar daripada parti. Kan? Jadi dia bebas bersuara sebagai rakyat Malaysia yang memerhati. Tak ada masalah. Sebab untuk komen perjalanan pemilihan ini tak memerlukan anda menjadi ahli PKR. Tak perlu. Tengok apa yang berlaku, setiap ulasan. Ni macam contoh YB Rafizi dah bagi lampiran A, lampiran B, boleh baca dan boleh buat ulasan masing-masing. Itu cerita dia. Kena macam dulu, semua ahli boleh undi. Inilah benda yang telah pun diluluskan. Jadi nak patah balik panjang lah. Tuan Faizal masuk bertanding untuk malam ni. Tak, saya tak masuk. Sorry lah, bila saya tengok sistem memang saya tak percaya. Memang saya tak rasa. Even tadi di awal tadi pun saya cakap, saya pendapat peribadi saya mengharapkan yang YB Rafizi tak perlu masuk lah. Sistem itu memang jelas sangat being manipulate. So tak perlulah masuk. Itu cerita dia kan.